personal. Kemudian bila saya dah grow dengan klien, kita bagi tahu dengan dia. Selepas personal, kita fokus on the company. Company pun sama. Kalau ada 10 million, you belanjalah 8 juta untuk pusing rolling meniaga. Mai simpan 2 juta dengan saya. Saya akan masukkan dalam program-program yang sebegini supaya you benefit the most. Boleh? Apa nak tanya? Power. Okay. Mahal ni. Ini bukan berkait dengan business owner, bukan director, tapi dia adalah project manager project company. Okay. So dia declarekan gaji dia, dia declarekan gaji dia menggunakan payslip lah. So salah langkah dia dekat situ. Dan segala apa yang dia dapat daripada projek tu sepatutnya dia boleh dapat duit untuk dia, tapi because of dia declarekan gaji tu, duit yang terkumpul dalam company tu, kalau dia nak keluar dia kena declare. Jadi apa idea bos kalau let's say lah bila kita buka Dia director bukan? dia project manager, dia dah declarekan diri dia untuk makan gaji, sedangkan sebelum ni dia tak ada declarekan diri dia sebagai staff ke apa. Kenapa dia nak declare sebagai makan gaji? Sebab termakan orang kata advice daripada director company tu, untuk macam nampak macam terkena jugalah. So duit tu tak boleh simply keluarkan untuk dia punya Rugi ya. purpose. Kalau you declare sebagai makan gaji, you 25% maximum tax. Maximum tax. Sebab tu macam doktor yang ambil gaji 30,000 tu bodoh. 25% daripada 30,000 berapa? 7,500 gone for income tax. You dapat baki 22,700 ya, 27,250 rugi. You jangan declare. You katakanlah contoh. Okay. Kalau katakanlah you memang nak kena pakai belanja 30,000. Katakanlah you punya perbelanjaan. Lah you owner. Macam mana you nak buat? 5,000 gaji. Allowance. Gaji dulu, jangan allowance. Ni gaji. Yang gaji ni kira-kira. Takat 5,000 selalunya kalau kena pun sikit lah. Katakanlah 10%, 5,000 je setahun. Okey lah, tak teruk sangat bayar tax 5,000 setahun. Betul? Betul ya? Kalau you declare 30,000, berapa kena? 360,000 gaji. Katakanlah balance lah, tolak-tolak ada 300,000. Tapi kalau macam you gaji tak ada tolak, 360,000 kali dengan 25% berapa? Maksimum. Tak ada bincang punya. Ya, you lebih pada 15,000, 20,000, dia maksimum flat rate 25%. Berapa Mai? Boleh pergi balik doktor yang kita pergi dekat Johor tu. Cakap dengan dia, you ambil 5,000 gaji. You kena bayar cuma 5,000, bukan 75,000. Dapat extra 70,000 in your account. Panggil Solehah pergi sekali untuk explain. Bagi tu lah Sol. 10% commission for you. Bagilah. Gaji tu boleh tukar? Bukan. Sekarang ini kita boleh setiap tahun, ada tak orang naik gaji? Ada tak orang turun gaji? Ada. Dan kalau berniaga teruk, ni berniaga bila makin tak okey, naik gaji ke turun gaji? Turun nak buang. Nak buang. Tak kena buang, dah turun okey, kalau buang apa pun tak ada. Buang boleh, saya tak ada buang. Saya tak ada buang sebab saya bayar KBSP semua. Saya PhD lah. Saya kerja lebih. Ya, sebab tu saya ada tinggal sikit. Stres. Alah gurau pun tak boleh. Kau dengan aku kau akan gelak banyak, happy je, betul? Sekarang dah rasa happy tak? Awek ramai yang mahu tak happy. Okey, kita sambung lagi. Sekarang ini Daya dengan Mai dengan faham tak ni? Kes. Sekarang ni apa kita buat? You declare gaji 5,000. 25,000 lagi you declare sebagai dividend payout.
25,000 sebulan kali dengan 12, 300,000 lagi adalah dividend payout yang dibayar setiap bulan. Jadi untuk accounting purposes, oleh kerana dia dividend payout, dividend tak kena tax. Yang kena tax adalah gaji. Kerana doktor tu tahu macam ni, apa dia rasa? Dia jimat 70,000 daya. Tiap-tiap tahun Rolex baru. 70,000. Boleh tukar lah basic tu. Boleh, apa tak boleh pula. Kau punya own company, kau bagi tahu dekat accountant je. Kau marah accountant dia, kenapa kau bodoh sangat selama ini, kau berapa dapat CGPA ni? Basic lah. Ha. Ni tanya orang HR ni. Bagus tak kalau buat macam ni? Definitely better. Sebab you ada option. Dapat tak you 30,000 juga every month? Dapat. Tapi you jimat 70,000. Rolex CVG setiap tahun. Betul? Okey. Dah, tak usah panjang-panjang. Apa best sembang hari ni? Apa best belajar hari ni? Dalam banyak-banyak belajar apa yang best? Saya, ideas. Idea mana? Ideas dari segi apa ni? Dari segi Kenapa kau suruh gocek tangan gocek? Nervous. Kau nervous. Jangan nervous. Kau keluarkan tangan. Jangan. Kau relax je. Relax je. Ke depan. Relax je. Okey. Apa yang best belajar hari ni? saya dapat Aku elak buang kau punya nervous. Kau letak tangan kau macam ni. Kau tengok dia. Kau buat tangan dia macam tu. Cepat. Kau pegang. Kau jangan pegang dia. Kau pegang meja je. Ke depan sikit. Okey. Jangan nervous. Kau cukup jantan. Jangan takut. Okey. Tengok dia. Tengok. Kau cakap dengan Nami. Nami, kau bantu aku jangan nervous. Aku nak berani. Bagi tahu. Kau diam mood. Jangan gelak-gelak. Okey, kau bagi tahu dengan dia. Kau pegang dia macam ni. Okey, kau cakap dengan dia. Kau bantu aku. Aku nak elakkan. Aku nak confident ni. Saya pula tengok video. ada Nami. Tak payah. Okey. Tapi tak apa. Saya ni memang suka buat macam tu. Tahu pasal apa? Kalau orang tu ada takut-takut, saya bagi dia berani. Ya? Kami dulu dilatih oleh Anthony Robbins. Dia kata, hilangkan you punya ketakutan. Hilangkan. Tahu apa dia buat? Satu tempat dia buat bangunan paling tinggi Menara Maybank tu, dia letak pelantar 20 kaki. Papan sekeping 20 kaki. Dia suruh jalan. Bawah tu tak ada ni. Jatuh mati lah. Kau kena sign agreement. Mati. Dia kata, kalau kau berjalan dekat sini boleh, dekat sana pun ada papan. Jalan je lah. Dia suruh kita berani. Jalan. Kemudian dia suruh pusing pula kat ucur tu, dia kena jalan lagi. Itu yang sebelum saya. Tahun sebelumnya. Tahun saya lagi best. Dia letakkan bara api 20 kaki. 20 kaki bara api. Menyala api tu. 20 kaki lah. Sampai pelang. Lebih kurang ini 2 kaki. 1, 2, 3, 4. Sampai sini sampai ujung. Sini sampai ujung. Tak sampai. Dalam 3 meter. Ni. Okey. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sampai sini. Sampai sana. Dia letak bara api tu menyala. Saya pergi 3 orang. Saya punya anak buah saya, nama dia Sherin. Dia ni kerabat raja-raja Johor yang memang yang jenis lemah lembut gitu kan. Dia pun tak berani. So kata saya lah kena pergi dulu. Dia train kami 18 jam. Mental. Dia kata mental kena kuat. Dia kata, you berjalan ini, mental kena kuat. Dia ajar kita buat 3 perkara. Benda 5 saya ringkaskan. Pertama, sebelum you melangkah, you baca apa you nak baca. You baca I believe in God. Yang pertama. Ya. Bagi tahu lah, baca bismillah.
Yang kedua, dia ajar teknik. Bara api itu tidak akan mencederakan kalau you tekan 1 second. Kalau you pijak 2 second, it will burn you. You just bismillah, jalan sampai seberang, alhamdulillah. Dengan macam, boleh kan? Risau juga. Kau tahu apa yang kemungkinan boleh terjadi? Apa bos? Katakanlah bara api tu tercepit kat celah bedan ni. Ya Allah. 14 ambulans dah tunggu. Dia tulis pakai baju, I'm the fire walker. Jalanlah. Jalan. Bismillah. Pijak. Sampai tu, oh, I'm a fire walker. Bagi berani. Tapi paper kerabat raja tu, saya boleh jali. Betul saya dah lembut. Tak boleh jali. Dia kata tak boleh. 4,000 peserta dan kita bayar 4,000 pada. Bayar 4,000 untuk cederakan kaki. Tapi dia kata kita berani. Lama-lama aku cakap, apa aku nak cakap dengan dia? Pinjam Nami. Pinjam Nami. Tapi dia muka berani sikit, tak apalah. Bolehlah pinjam. Saya pun bisik dekat dia. Ni kadang-kadang leader kena ada this quality. Saya pun bisik dekat dia. Saya kata, Nami, 4,000 peserta. Kalau 400 orang terbakar, dia kena saman. Dia kata. Dia mesti kena saman. Ni mencederakan orang ramai. Sebab dia tahu 1 second api tu tak sempat nak membakar you. Kalau 2 second baru terbakar. Jadi you pijak takkan terbakar. Dia kata, saya tahu bos, tapi tak boleh pun untuk saya dah lembut. Lama-lama saya kata dengan dia, kau tahu tak, yang tempat kita pijak tu dah simbah air lah kat tepi-tepi tu kan. Tepi tu dia simbah air. Kau tahu tak ada basah-basah ni. Ini adalah chemical yang takkan menyebabkan kaki kita luka. Oh iya ke bos? Kalau gitu saya confident sikit. Dia pun pergi. Bismillah. Dia pejam mata, dia pergi. Sampai ke sebelah tu. Yeah tu. Lepas tu dia berbisik kat saya. Bos, apa chemicalnya bos? Saya rasa H2O. Dia kata, bos, kenapa tak cakap tadi? Kalau cakap tadi kau tak pergi. Boleh? Okey dah. So, dah. Apa kau belajar hari ni? Saya dapat Kau pergi dekat dia. Tukar pula. Kau tukar pergi kat dia pula. Daya tolonglah. Cepat. Kaki bawah. Kau pegang ni. Kau cakap dengan dia. Kau jangan puli orang cakap. Kau bagi tahu. Ajar saya, doakan saya jadi berani. saya jadi berani. Lagi kuat sikit. Doakan saya jadi berani. One more time. Doakan saya jadi berani. One clap. Okey dah. Ya dah, terima kasih. Nami, apa baik belajar ini? Have a seat. Idea baru daripada box. Ini power. Daya, apa baik belajar ini? Box. Business owner special skill. Okey. Ambon. Kami juga mesti. Ini kalau korang bawa dan diorang ambil yang ni, satu kes almost MDRT. Bahaya ni. Onci, apa baik belajar hari ni? Boleh. You bagi tahu dengan dia, kalau you nak saya propose you medical card, jadi kita punya client $1 million reward boss dulu. Kita bagi you medical card. Dan kita bagi medical card premium punya. Berapa premium? Seorang anak 1,000. Dan dia tak tanya. Saya jual kepada klien saya seorang anak 1,000. Dia tak tanya pun. Dia angguk je. Sebab dia charge orang berpuluh-puluh ribu. Sekali operate $10,000. Tak ada takut pun. Ya? Okey, adik, apa baik belajar hari ni? Ya. Yang mana kita boleh buat, kita kayuh dulu. Fiza, apa baik belajar hari ni? Kita nak ambil duit daripada director tu, kalau director tu. Kita boleh ambil through dividend. Ya? Okey, Abadin. Seminggu, satu kes RM10, RM20, RM50, RM100. Enough to make you a 50,000 income earner. Okay, Mai, apa baik belajar hari ni?
Power. Ya, powerful. Okay? Kalau tak ada orang nak fikir you punya reward, kami datang bagi you reward. Sebab you letih kerja kan? Letih kan? Nanti kita akan ajar. Dia kata macam mana dengan kami punya mak? Macam Faiza. Macam Faiza ajar Faiza macam mana? Boleh. $1 million reward tapi paid lump sum. 5 juta. 10 juta. Whatever the amount. Paid lump sum. Boleh ya? Razib, apa belajar hari ni? Jangan on mic kalau nak maki Grab. Apa belajar hari ni? Ya, kita gunakan itu sebagai dividen. Boleh ya? Okey, terima kasih. Semoga bermanfaat. Selamat berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Okey. Awak nak turun balik ke? Tak. Tak nak? Kan awak nak turun balik. Awak balik Puchong lah dulu. Belum bernyanyi. Besok balik Melaka. Diorang nak pergi Melaka besok. Pergi. Ni diorang lah.